Hai murid-murid, video tutorial kita pada hari ini adalah mengenai pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Jom kita lihat soalan untuk topik ini. Soalan untuk topik ini, isi tempat kosong berikut dengan maklumat tentang negeri-negeri Melayu bersekutu. Murid-murid diberi pilihan jawapan semasa menjawab soalan ini. Jadi, apa jawapan yang betul untuk soalan ini? Mari kita lihat bersama-sama. Jom. Selepas pelaksanaan sistem residen, British mengukuhkan kuasa di negeri-negeri bersekutu melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Berikut merupakan ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu. Antara ciri-cirinya ialah gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang membentuk sebuah persekutuan. Residen Jeneral sebagai Ketua Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Raja-Raja Melayu menerima nasihat Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali yang berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Kemudian, negeri-negeri Melayu bersekutu juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Yang terakhir, bangunan Sultan Abdul Samad yang dibina dari tahun 1894 hingga tahun 1897 sebagai pejabat kerajaan negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi, jika murid-murid mahu menjawab dengan tepat, murid-murid perlu mengetahui ciri-ciri negeri-negeri Melayu bersekutu. Kesimpulannya, selepas sistem residen dilaksanakan, British semakin mengukuhkan kuasa melalui Perjanjian Persekutuan 1895. Dengan adanya gabungan negeri, Residen Jeneral serta Kuala Lumpur sebagai pusat pentadbiran, jelaslah bahawa pengaruh British di tanah Melayu semakin kuat. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga perkongsian video tutorial kali ini membantu murid-murid lebih memahami topik mengenai pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu.